Taman Negara Malaysia merupakan salah satu destinasi ekopelancongan yang terkenal di rantau Asia Tenggara. Dengan keluasan lebih 4,343 km persegi, Taman Negara ini merangkumi 3 negeri utama iaitu Pahang, Kelantan dan Terengganu. Ditubuhkan pada tahun 1938 dan 1939, Taman Negara ini antara kawasan hujan tropika tertua di dunia berusia lebih daripada 130 tahun. Taman Negara yang dipercayai telah terbentuk kira-kira 130 juta tahun dahulu. Kenapa pelajar harus memilih Taman Negara untuk program ekspedisi mereka? So, dia orang akan tunjuk cara-cara hidup dalam hutan. Macam mana dapat tu pemandu pelancong yang kita ambil ni, semuanya yang terlatih. Mana besok guide akan cerita macam mana nak survive dalam hutan, nak bunuh apa ubat, apa rancung. So, banyak ilmu lah, bukan sekadar nak enjoy je, ilmu boleh dapat. Untuk malam ni kita semua akan pergi ke satu hutan. Kita akan buat jungle night walk. Selamat datang. Sekarang kita dekat pelajar berkumpul dan memanaskan badan bagi aktiviti trekking di Bukit Terisik. Ini adalah batu berwarna merupakan makeup bagi orang asli pada zaman dahulu. Di dalam batang pokok ini mempunyai madu kelulut. Ada belik dalam rumah. Betul. Dah akan ambil satu ni betul. Potong bawah atas, potong bawah. Ambil satu tongkol yang betul timpan dalam rumah. Ini dia putih-putih. Tengok ni. Ni lah. Ini tu panggil damar. Damar ini hidup lama dan boleh dijadikan gam. Orang asing menggunakan daun mempelai ini sebagai kertas pasir. Panggil. What is good in Taman Negara? Why is good? Because the weather is good, maybe so hot and a bit wet, but it is good. And also the good monuments and the history and the food is really good. Sekarang kita kat mana? Dah sampai di puncak Bukit Terisik. Apa perasaan dah naik ni dengan kita punya grup? Perasaan seronok sebab dapat tahu apa ni, pokok ni untuk apa. Lepas tu abang produk tu tahu pasal Taman Negara ni, tahu sebut sedikit lah nama-nama macam tu. Kelebihan tiap ni? Ni kalau dari sini boleh nampak Gunung Tahat, view Gunung Tahat. Okey, itu saja. Bye. Sekarang dekat perkampungan orang asli. Okey, di sini sangat ramai pengunjung. Di sini mereka mengajarkan kami tentang cara menggunakan senjata mereka, iaitu sumpit. Mereka juga mengajarkan kami untuk membuat gam. Ini adalah akar pokok diana, merupakan minuman bagi orang asli dalam hutan. Mengapakah ketua program memilih Taman Negara untuk membuat program ini? Bagi saya, kita ada 3 aktiviti yang penting. Pertama sekali semalam kita buat night walk. Night walk tu untuk kita tahu kebanyakan serangga yang ada di dalam ni Taman Negara ni. Lepas tu untuk aktiviti hari ni, pagi tadi kita hiking, mengikut trek laluan untuk pergi ke Bukit Terisik. Dan sekarang kita berada di perkampungan orang asli. Kita dapat belajar tentang cara hidup dia orang. Contohnya cara dia orang memburu. Dan kita boleh tengok ni suasana perkampungan dia orang. Ini adalah aktiviti rapid shooting di Sungai Taman Negara, Jerantut, Pahang. Apa yang pelajar dapat daripada program expedition di Taman Negara? Sepanjang program ini berlangsung, saya dapat pergi night walk, jungle trekking, kita pergi jungle trekking, rapid shooting, sangat seronok ya rapid shooting. Ekspedisi kami ke Taman Negara merupakan satu pengalaman yang sangat bermakna dan membuka mata kami semua sepanjang perjalanan ini. Kami diuji dari segi fizikal dan mental, namun dalam masa yang sama kami berpeluang menyaksikan keindahan dan ketahanan sebenar alam semula jadi, daripada meredah dan naik hutan hujan yang tebal sehinggalah melihat sendiri kepelbagaian biodiversiti termasuk flora dan fauna yang unik. Sekian, terima kasih.